Kita top up lagi minyak dekat PTT Pechabun. So total ni dah lebih kurang 1,700 baht. Tadi 5,700. 1,700, setakat hari ni 6,400 baht in total pada hari ketiga. Sekarang kita dekat pasar Lomkau. Nak masuk memang tak masuk lah aku, sebab macam-macam habitat ada dijual kat dalam ni. Jadi kita orang berhenti tepi jalan ni, kawasan kampung Lomkau ni. Lepas tu sebab kita nak naik ke Pechabun lagi, nak naik atas bukit kan. Ni ikan yang kita beli tadi lah. Ni kedai dia. Ni kedai dia. Kita dapat pergi berjalan sebab yang ni yang paling luas sekali. Ikan dia fresh, besar-besar dan murah. Siapa-siapa datang sini kalau nak beli barang-barang basah, boleh lah. Lomkau Market, Lomkau Municipal Market. Sekarang selepas perbualan selama 15 minit untuk ni, jadi sebenarnya memang cantik lah. Kita besar lah. Boleh buat barbecue, memang fresh sangat. Kita nak bakar kat camping je. Alright. It's been 3 years and 6 whole months since I saw your face that night. It took 5 seconds to fall in love and 2 more to make you mine. Now it's 4 in the morning, sunset, and 7 minutes with you and it's heaven. Ain't an hour that rolls by. I love you 24/7, 365. Give you my name if you wanted to, get in my heart if you wanted to, and I hope and pray that you'll stay right here till we're old and grey. And our last few years I'm on a knee, I just need a yes. A couple kids and a picket fence. Okay, ni ikan ni kita beli tadi pasar apa nama, apa tadah tadi. Nanti kita balik pakai stove ke. Ni besar bas, 2 family makan besar bas. So ni bahagian makanan dapur. Ni satu lagi setting macam ni. Ni pun blender kak, Land Rover. Terbaik setup. So view dia, tengok view dia. Ni yang paling mahal sekali. Oh cantik view dia. Nanti kita panjat di atas, kita tengok atas. Okay, kita tengok atas. Okay, jom kita naik atas. Atas ni nanti tidur kat. Tak kisahlah siapa pun nak tidur. Ni view. So bulan Disember dekat dengan baru lepas Christmas, lepas tu nak tunggu apa, New Year. Okay, New Year. Ni campsite yang kita duduk sekarang ni, nama dia Lot D. Lot D campsite. Asalnya nak duduk kat tempat lama tapi dah penuh. Tengok ni penuh. Dulu masa datang, kalau apa, tengah lengang ni semua kurang lah kamar-kamar ni. So boleh walk in ikut sekati. Ni pun sebenarnya kita walk in kat, kebetulan ada rezeki boleh pacak dekat sini. So malam ni kita akan bermalam. Kita try satu malam dulu, nanti tengok macam mana. Kalau nak perlu extend ke macam mana ke, nak jadi tempat lain, nanti kita tengok. Lepas tu nanti kita explore area-area Futabeg ni, mana lagi tempat-tempat yang menarik. So malam ni saya jangkakan memang sejuk. Ni pun dah ada hawa sejuk walaupun matahari tengah pacak. Harap-harap cuaca pun cantik. Walaupun awan tu macam InsyaAllah. Mana tahu kan esok lusa pula rezeki awan kapet tu kan. Kita share, okay. Side awning yang saya guna ni 180 baru nampak beza dengan 360. Yang belah sana tu 360. Brand yang sama, Shumbat juga. Ini 180, yang tu 360. So kalau siapa yang kereta jenis macam ni memang sesuai lah guna 360. Kalau macam saya ni, sebab apa saya tak pakai 360? Sebab saya dah ada backdoor belakang ni, bonnet belakang ni. So kalau pakai 360 nanti belaga. So kena tengok jugalah jenis-jenis kereta. Cantik lah. Subhanallah. Lawa betul. Lawa view dia. Okay. Bangun. Awak kena
Ikan kita bakar kat sini. Ni dah bakar belum ni? Yang kedua. Mana sekarang ibu tengah buat apa? Kari. Darwish ni nak masak kari. Ha. Dia kata dia nuk dari masak. Siapa yang masak kari? Lepas tu dia suruh ibu jadi sensei. Jaga sikit meja tu Bismillahirrahmanirrahim. Orang selalu masuk dapur ini lah. Dia masak macam ni lah. Bangunlah kali ni ah. Tak apa. Belajar. Janji belajar. Oh, ramai peminat. Tak tengok ni masak ni. Ini orang kata setting. Kari. Lauk apa ni? Tengok lauk apa? Ada Ni tak tahu apa. telur. Ini bukan telur. Ni apa ni? Jajanan. Tom yam, kari, ikan kering. Oh, ni paling mahal sekali ni. Ikan bakar. Bakar gemuk. Loh. Siapa chef yang ni? Ada sayur ni. Chef, master chef tu tengah bagi sudu. Master chef tak makan lagi ni. Bo ni Ni apa? otai ni. Ni apa ni? Itu tom yam setting anak-anak ramai. Mak ayah ada 2 pasangan ni sini. Anak ramai. Alhamdulillah ada. Makan. Okey, ni suasana malam. Ada waktu malam cantik view. Sejuk temperature main 18 setakat ni. Okay, ni bahagian atas view. Biasa je sejuk dia. Cantik. Pandangan di atas. Ke atas sana meriah. Tu siap masak air. Malam ni kita tidur kat sini, okey? Okey, Wais. Wais nak tidur dengan Ayah Fida pun boleh, Wais. Okey?